bersalah arwah abang sulung aku kan. Ya. Dia OD benda ni sampai dia meninggal dekat luar rumah. Aku sendiri jaga mayat dia 5 jam. Berbuih berbuih mulut dia. Aku sendiri Dia memang overdose lah. Overdose. Aku nak salahkan ni orang tak boleh juga. Aku dah salahkan Allah pun tak boleh juga sebab ni salah dia. You tahu benda ni yang aku tak pernah buka cerita ni. Masa aku angkat mayat dia tu, ulat dalam badan dia semua keluar. Ulat keluar? Masuk ke ulat? Aku melompat Tak. Ulat tu keluar ikut mana? Ikut dalam dia punya bawah pinggang ni. Keluar ikut buntut ke? Keluar ikut buntut ke kencing? Dia bukan kencing. Dia keluar dekat kulit lah. Keluar kulit? Masuk kau ulat yang datang tu yang macam kau punya? Tak. Aku punya ringan lagi. Yalah maksudnya ulat tu ke? Dia penyakit miasis. Aku sendiri jaga mayat dia. 5 hampir nak dekat 6 jam. 6 jam dah berulat? Aku duduk atas papan ni sebab aku tak dapat angkat mayat dia, berat gila-gila. Allah. Aku pikul mayat tu seorang diri, Payus. Daripada mana ke mana? Dari luar rumah dia mati. Luar rumah? PKP tu, Payus. Oh, baru ni je? PKP 2.0. Oh, PKP tahun 2021? Aku kalau aku kenalkan Payus dengan abang aku ni, confirm dia akan rasa sama macam aku. InsyaAllah. Tapi aku terlambat lah. Ulat tu rupa dia macam mana? Dia yang ulat lalat lah. Oh ya, ulat keluar kulit. Terabur ulat keluar sampai dekat mulut. Air keluar habis. Bayangkan lah seram dia macam mana. Dia muntah benda tu, ulat keluar pasal dia mati. Dia ambil jenis syabu juga. Syabu je. Sintetik punya barang, bukan piyung macam aku punya. Oh. Bermakna syabu pun dia boleh merosakkan sel dalaman sehingga berulat. Ini benda aku tak buka cerita. Ini lain Payus je aku buka cerita ni. Sebab Allah nampak aku jaga mayat abangku ni 6 jam, Payus. 6 jam. Yang jam yang terakhir tu, makcik aku buka je muka dia penuh dengan ulat. Dia sendiri takut tengok mayat tu. Allah Akbar. Patutnya cerita macam ni lah pembikin filem kena buat untuk kesedaran. Ya. Lepas teruskan. Lepas tu, so macam ulat lalat. Dia ulat. Aku tak tahu apa dia makan ke apa benda. Ada benda makan racun ke. Aku tak tahu lah. Sebab abang aku ni, dia ambil kemoterapi. Dia ada kanser. Dia tak dapat tahan sakit tu. Dia OD. Dia nak tahan sakit tu. Aku kata jangan. Baik. Dia ambil kemoterapi. Maknanya, binatang tu mendembuk dalam badan dia nak bagi hilang rasa sakit tu, dia overdose, dia ambil banyak. Sampai otak dia penuh dengan ulat tu. Otak pun ada ulat. Allah. Dia dah jadi macam, aku cerita dengan tak pernah aku buka dekat podcast seram ke mana-mana, tak pernah ke sini. Masa kejadian tu ada lagi alam gaib pun, Payus. Aku nampak sendiri. Ada lagi cerita dia. Oh, okey. Aku nampak sendiri bayang-bayang tu pergi ambil dia. Bayang-bayang ambil dia? Masa adat dekat sini lagi kan, aku cerita berdamping dan menangis lah. Benda ni. Bayang-bayang solid aku nampak dekat masa aku jaga mayat tu seorang diri. Keluarga aku dia bersibuk bercuti, aku dengan dia dalam rumah tu. Bayang-bayang tu datang daripada pintu tu. Tinggi benda tu. Pergi ambil dia. Aku nampak sendiri Payus dia masuk rumah macam tak ada. Waktu tu abang dah meninggal. Kadang tu mati semua lampu. Aku saja nak ambil cerita pendakan dan hiburan ni untuk korang sedar lah benda ni. Yes. Mata hijab aku ni, sebenarnya hijab aku terbuka sebab aku ambil barang. Aku nampak benda tu. Bukan aku nak kata high benda solid Payus macam orang. Ya. Tapi bayang-bayang lah. Dia ambil waktu kalau ni pun kalau orang tak tobat, aku tak tahu lah. Rasa siapa yang ambil. Masa tu Payus yang paling seram lagi. Aku dengar suara dia tu ketuk pintu aku. Tahu tak ayat apa yang keluar Payus? Abang kau dah mati lah. Ini bukan aku nak buat yang seram ke ini. Suara tu bagi tahu macam tu.
Dia ketuk macam orang biasa. Dia ketuk pintu ke ketuk apa? Aku pernah lena main game masa tu. Aku tak sedar. Bila ketuk itu macam orang yang ketuk panik tau. Bergegar pintu aku. Oh, gugu ni tu. Maksudnya time tu kau tak tahu yang abang dah mati? Tak tahu. Aku turun je bawa mayat dah satu rumah. Padahal baru meninggal? Baru meninggal lah. Serius lah? Ni aku tak buat tau. Tak buat tau. Kalau aku ingat balik aku boleh nangis. Cerita pedoman ni tibar untuk semua. Subhanallah. Itu dia. Aku tak tahu lah. Kalau dia hidup lagi Payus, aku bawa, insyaAllah aku bawa dia jumpa Payus. Benda ni senang sepatutnya sebenarnya. Dia rezeki time tu kalau aku jumpa aku kan. Benda tu post je. Bukan susah pun. Semua yang kau tengok dalam video-video kan dia jumpa aku. Aku nasib lah. Benda tu mudah macam kau lah. Benda jumpa aku. Sebab aku ni Payus. Dia membezakan aku dengan abang aku ni. Aku ada kesungguhan Payus. Itu beza dia. Payus nampak sendiri aku pegang benda tu. Solid tau. Tangan aku. Solid. Tak ada benda pun aku nak ambil balik lah. Yang mana yang terlibat tu. Ni saudara-saudara dekat bawah ni. Etia. Korang dah jumpa dah DRT kan. Korang dah jumpa DRT memang dah rezeki. Ramai lagi orang kat luar sana tak tahu yang DRT ni wujud. Ramai orang tak tahu. Anda nak ikutkan Brunei, Singapura. Dia orang yang mana dapat daripada usaha. Tapi aku layan kat Malaysia. Mereka kena datang sendiri ambil. Luar negara aku ketiak ni Ria nak sampai dengan apa. Macam tu aku buat yang tu lah. Ni Pak Yu saya duduk dekat Singapura. Pandai-pandai nak ambil. Kan? Tapi dalam Malaysia aku boleh bagi alamat Malaysia. Bayangkan daripada Brunei, aku kena post dekat sepadan. Hantar dekat pejabat pos ke apa tapi dia bagi alamat. Bagi alamat sepadan. Masuk sendiri ambil pun masuk. Tu dekat Brunei tu. Sama je kat Singapura. Etia sendiri lah. InsyaAllah Pak Yus, Azmi. Kena serius dah benda ni. Apa DM aku, kalau apa DM aku pun, apa WhatsApp aku pun, at least, hang punya list dah masuk dalam doa dah. Macam apa kata kan? Aku tak ni, tak usah hampa DM, apa WhatsApp aku je. Bila nombor hampa masuk dalam telefon aku, maksudnya submission tu dah ada dah. Doa tu dah ada dah. Aku boleh compare Pak Yus. Masa member aku mati. Yang 4 orang yang aku cerita depan Pak Yus. Aku hilang kan. First time aku dapat member aku mati depan mata. Itu first time. Tak benda ni ya. Benda ni. Ulat tu. Cepat ulat meribok. Adakah ulat tu dah ada sebelum dia mati? Sebelum dia mati, dia ambil kemoterapi. Baik. Kemoterapi ni, dia tak semua badan atau jenis darah dia ngam. Ada yang survive benda tu. Dia survive, dia trigger satu benda parasit dalam badan dia. Yes. Dia makan macam orang zombie lah. Makan biar. Kotor pun dia makan. Tu merebak je. Sebab Bayu, kalau Bayu dengar kes aku lagi, kes dengan keluarga aku lagi sebab lah. Alhamdulillah, maknanya Allah Ta'ala betul lah, Allah Ta'ala gerakkan hati aku untuk ni yang memang aku, memang, yalah kan. Subhanallah. Syukur lah. Bayangkan lah, satu minit bayangkan situasi aku jaga banyak berulat Bayus. Bayangkan tu je. Dengan yang tak ada pengalaman dia, tak ada apa-apa. Aku dah masuk Islam ni. Masuk Islam ni, tak tahu apa-apa Bayus. Pengurusan jenazah. Fikir macam tu lah. Tolonglah, saya minta semua yang ada ni tolonglah, jangan ambil mudah buat dadah. Sebenarnya kita tak boleh harap siapa, kita kena urus sendiri. Masalah dadah ni jangan harap EDK, jangan harap narkotik, jangan harap kerajaan. Stop lah nak blame orang sana orang sini. Tiada terus ya. Kita nak orang uruskan masalah kita, tak boleh. Uruskan sendiri. Kita nak kerajaan uruskan, tak usah. Uruskan sendiri. Pilihan kat tangan kita. Aku cerita benda ni Bayus, aku dah rasa lega. Allah. Segala masalah aku dah hilang. Buat kebajikan lah. Lah ni buat kebajikan masyarakat. Bagi apa? Kena nanti kita buat podcast nanti insya-Allah. Aku tak pernah share cerita-cerita aku. Cerita aku bukan sebarangan orang aku akan bagi. Podcast lain ada invite aku. Tapi aku tak layan. Lepas tu ada yang cakap kenapa pula Payus? Ada sebab dia. Kenapa?
Bukan aku berhutang ke apa benda, tak ada. Ni Allah gerakkan aku untuk buka ni, untuk aku dah cakap kalau aku nak bantu DRT, sana aku dah bantu untuk bawa rakan-rakan lain ni ke arah kemudian. Pulangan dia ni lebih aku bagi. Kalau benda yang macam ni pun orang tak nampak, aku tak tahulah payah sebab benda ni aku ada je kena kecam, ada je.